Assalamualaikum, hari ni ada sebuah Vios NCP 42. Customer ni masalah dia, keretanya tak hidup. Bila kita cek, masalah dia berpunca pada fuel pump. Untuk fuel pump ni kita nak cek, jangan kita hanya cek pipe masuk je. Pipe masuk kita cabut, kita crank, kita tengok okey ada. Jangan. Pastikan cek sekali, buka injektor tu kan, macam kita buat lah. Boleh tengok dalam video tu. Kita crank, pastikan dia spray. Untuk kes kereta ni, bila kita crank, langsung tak spray. Okey, jadinya kita check current untuk injektor ada. Injektor elok, tak ada masalah. Jadi memang punca daripada fuel pump. Untuk fuel pump Vios NCP 42 ni, pin dia kecil tau. Kalau contohlah sebelum ni dia dah ubah apa pin tu, kalau nak guna semula, pastikan nak buat tu kena clamp. Kena clamp rapi. Lepas tu letakkan dia sarung. Macam kita kat sini, sarung kita pakai wire punya penebat tu. Kita buang tembaga dia, kita salut, kita cable tie. Sebab kita dah cuba pakai hot shrink, bila kita rendam dekat petrol tu, dia kembang lah. Tak boleh, tak sesuai. Okey, selepas siap kereta hidup, owner minta kita cek sekali kereta ni bila dia bawa laju, dia tarik-tarik tau. Kita scan diagnosis, memang ada kod. Maksudnya bila kita cek kat sini, kod tu lebih kepada coil. Ini coil dia lah, coil yang lama. So untuk kereta ni, satu coil dah kong dah, langsung tak ada api. Sebab tu dia bila laju dia senggut. Nanti bila sejuk dia okey tau. Kita bawa, bila dia panas, kita bawa dia senggut. Rupanya bila dia senggut-senggut tu, time panas tu kita cek plug, satu plug nombor satu dah tak ada api lah. Plug owner baru tukar. Jadinya kita bagi tahu owner, untuk jangka masa panjang dan tak nak dia lepas ni rosak sebelah, better tukar 44. Jadi plug api pun cantik, coil tu pun cantik api dia. So kereta ni kita pun dah tukar 44, kita APM. 44 kita tukar APM, satu jenis yang sama, bukan yang sini sebelah lain bukan. Okey, 44 sama. Cek tukar coil apa semua, kita masuk scanner balik, kita iris kod lah. Kita iris kod, alhamdulillah kod pun dah boleh hilang. Kita bawa kereta pun macam owner cakap sebelum ni, lebih 80 senggut. Okey, ni dah kita bawa 1-2. Alhamdulillah, kita pun dah ada power, enjin pun tegak, bila panas enjin tegak, bila sejuk enjin tegak. Okey, itu sajalah perkongsian hari ni. Kereta pun owner dah boleh ambil. Assalamualaikum.